Persamaan kuadratik mempunyai punca X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Jika persamaan tersebut berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan pintasan Y-nya adalah negatif 12, cari nilai bagi A, B dan C. Okey, punca dia bagi X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Dari pemfaktoran dia, apa dia? X. Okey, X. Pemfaktoran dia. Kalau awak cari, awak dapat X sama dengan 2, X sama dengan 3. So, faktor dia ke apa ni? X. X tolak 2 dan satu lagi X tambah 3. Kembangkan darab X darab X, awak akan dapat X kuasa 2. X darab 3 positif tambah 3X tambah 3X. Negatif 2 darab X, negatif 2X. Negatif 2 darab 3, awak akan dapat negatif 6. Sama dengan 0. Okey, ni kecilkan dulu. Selesaikan X tolak X kuasa 2 tambah 3 tolak 2, awak akan dapat 1. Tambah X. 1 kita tak tulis ke? Tambah X tolak 6 sama dengan 0. Okey. Tak selesai sini. Belum selesai lagi. Sebab apa? Sebab dia nyatakan di sini pintasan Y adalah negatif 12. Pintasan Y maksudnya nilai pada C. Jadi nak jadikan nil dengan 12, nak jadikan nil, negatif nil ni negatif 12, awak kena buatkan lah. Macam mana nak buat? Darab 2 tu. Darab 2. Kalau darab 2, kena darab 2 dengan semua. So, sini awak akan dapat ini darab 2. So, darab belakang. 2X kuasa 2 tambah 2X tolak 12 sama dengan 0. Okey, lepas tu awak kena nyatakanlah nilai ni. A, B dan C. A sama dengan berapa? Berapa nilai A? Okey, berapa nilai A? 2. Berapa nilai B? 2. Berapa nilai C? 12. Negatif 12. Okey. So, markah awak di sini satu markah. Di sini satu markah. Nilai A satu markah. B satu markah. C satu markah. Okey.